mungkin akan ada perjuangan menggunakan Estes. Yes. Yes, maksudnya yes kepada Estes. Oh, okay. Jadi disambung jadi Estes. Kita akan main dekat Expanding Reverse. Biasanya majority mengatakan kalau ada Expanding Reverse kita akan go for double fight. Double fighter. Betul. Double fighter. Sekarang ni kita nampak bagaimana band yang sama juga ditunjukkan oleh pasukan MV daripada Sora Payong, di mana Hellcat dan juga Ying Sun Shin akan di-ban keluar, manakala Puppet akan mengeluarkan Arlot dan juga Fanny. Di sini apa masalah utama pasukan Monster Vicious tadi adalah di mana dengan combo yang mereka laksanakan, mereka kurang daripada sudut damage output. So antara salah satu sebab dia juga adalah di mana mereka yes ada Yves sebagai high ground, tapi combination Yves dan juga Esmeralda tu gagal untuk mendapatkan target yang tepat untuk mereka menjatuhkan pasukan Vamos. Tapi sekali lagi pasukan Monster Vicious mereka mempunyai tadi first pick Vamos. Tak, first pick tadi MV juga. So game ini pun sama. Fredrin di ban keluar. Ambil Lancelot tadi. Adakah mereka akan sekali lagi mengambil Lancelot juga lagi ya? Sekarang ni nak mereka kena ambil Lancelot. Sebab hanya tinggal Hayabusa saja. Unless kalau mereka nak go for Baxia. Vamos dengan Baxia memangnya well known juga. Sting okey je untuk mereka. Nak sedap MV makanan Vamos. Maksud MV. Kalau game kedua ni Vamos menang, saya rasa itu akan jadi makanan. Tapi aku rasa Baxia Kimi ataupun relax dulu Gatot Kimi. Okay, dah dengar Gatot Kaca diambil bersama-sama dengan Kimi. Satu pemerhatian yang baik daripada Muhammad Moksi sebentar tadi. Terima kasih Syamil. Dan sekarang ni untuk pasukan Monster Vicious, apa yang ada untuk mereka dapatkan sekarang ni adalah aku rasa main lagi sekali Grok. Main je Grok, aku setuju. Yes, itulah counter engage yang baik. Cumanya sekarang ni mungkin boleh tukar dengan Farsa. Grok Farsa ataupun kalau dorang ada idea lain, kalau takut high ground tu kena ambil, dorang boleh securekan Ruby dulu. Yes. Ruby. Baxia mungkin akan ambil kalau dorang nak pakai Baxia lah. Vamos, Baxia mungkin akan ambil dekat third pick ni. Tapi kalau mereka rasa yang Ruby tu penting, mereka Xbox. Alright. Kira yang digunakan oleh Natco. Sebab mereka tahu Vamos takkan pakai Valentina. Ya betul. Unless tak. Susah. Cumanya Momo pernah tunjuk Valentina dekat EXP. Momo pernah tunjuk the living receipt. Tapi again lah, kalau tak rasa jangan force sangat kot. Yes, Hayabusa lebih tepat sekarang ni sebelum di ban keluar. Sekarang ni sebenarnya aku agak rasa yang Xbox ni is a bit rushy, big. Sebab dia satu, kalau dia ambil, okay, ini pendapat peribadi aku reason kenapa dia tunjukkan Xbox, satu untuk paksa penggunaan Hayabusa. Yep. Alright, sebab kalau kau ambil Xbox, kalau Vamos ambil Baxia, itu akan jadi satu makanan yang enak. Okay, oleh pasukan MV. Jadi that reason kenapa mereka pakai mungkin dengan agak awal satu Vamos 3 MV 2 lama sikit, tak nak balik awal. Lepas ni kita ada game best of 7 tau. Alright, Farsa di band keluar. Satu band yang baik, high ground. Mereka rasa macam selesa kalau nak lawan dengan combo Grok Eve, jadi mereka tak nak keluarkan Eve. Doakan saja Farsa tersebut. Harif juga telah pun di band keluar, dikunci keluar oleh pasukan daripada Monster Vicious untuk tim Vamos. Hero terakhir Ruby ke? Sebenarnya yes, rasa Ruby tu is a good shout juga untuk dia band keluar. Untuk pasukan Vamos. Kalau tak, bukan Ruby. Mereka kena ban keluar mid lane lagi sekarang ni. Sama ada mereka nak ban keluar Eve ataupun Eve boleh. Tapi Cici akan diutamakan terlebih dahulu selepas lapu-lapu pun masih lagi ada Apa? Lapu-lapu pun masih lagi ada untuk defend. In fact kalau hero-hero seperti Hilda
Tak, confirm ke export ni akan ke gol? Apa dia? Confirm ke export ni akan ke gol? Itu persoalan dia. Kalau Xbox bukan ke gol dan kalau mereka nak main fighter, aku rasa mereka akan tunjuk sama ada Esmeralda ataupun Ruby. Ya, setuju dengan Ruby tu sebenarnya. Ruby mungkin boleh jadi pilihan yang baik untuk didapatkan oleh pasukan Vamos ketika ini disebabkan mereka dah gunakan Hayabusa juga bersama-sama dengan adanya Kimi. Itu adalah kombinasi yang cukup cemerlang untuk mengetuai di bahagian trio mid. Biuzong tidak akan dilepaskan kepada Gorgeous. Okey. Aku rasa Gorgeous akan pakai Hilda. Aku nak tengok dia pakai Hilda. Mungkin satu, mungkin dia tak selesa nak kacau farming daripada Uni. Jadi dia nak santai lebih dahulu, fokus kepada tanda badan, cuba untuk buatkan mini setup ke pada pasukan Vamos. Sebab aku akan menjangkakan macam seakan-akan ada bausan kat sini. Potensi tu ada. Walaupun macam akan ada banyak hero long lane kan. Ya, macam potensi tu ada, walaupun aku rasa mungkin agak tipis. Dan hero ni memang aku dah ramalkan tadi, di mana Valentina diambil. Aku dah cakap. Ya, tapi adakah ini force? Adakah ini force? So maknanya Kimi god lane. Kenapa Valentina yang Valentina boleh. Aku tak. Aku rasa Valentina akan main dekat good lane. Valentina god lane. Good. I think I don't know man. Tak, dia kena tengok hero dua hero yang terakhir. Sebab kita pun tak tahu Xbox ni main kat mana. Ya. Terus Agak tak narik. Diorang kena dapat satu crowd CC kat sini. Ya betul, tapi dengan dah tak adanya hero-hero yang kebal lagi akan mungkin dipilih selepas ini untuk berada di dalam pasukan, mereka terus je dapatkan apa-apa. It is a very good pick untuk pasukan Monster Feature sekarang ni. Dikombokan pula dengan pengambilan Lunos bersama-sama dengan Ruby untuk pasukan Vamos. Ya, Ruby telah pun diambil sebab mungkin mereka menjagakan pasukan Monster Features yang akan mendapatkan Ruby, tapi pilihan telah pun ditunjuk. Nampaknya Nako akan menggunakan Kimi. Valentina akan berada di bahagian tengah. Ini merupakan perlawanan yang kedua. Vamos menentang Monster Features. Ayo kita terus bersama dengan caster kita. Terima kasih diucapkan kepada para panelis kita atas perbincangan yang cukup bernas daripada sudut drafting untuk tim Vamos dan juga Monster Vicious bagi pusingan yang kedua. Di mana untuk pasukan Monster Vicious, pusingan pada kali ini perlu untuk mereka dapatkan satu mata kemenangan bagi menyamakan kedudukan mereka dengan tim Vamos. Ya, untuk perlawanan pertama berpihak kepada tim Vamos, tapi ini adalah best of 5. Jadi panjang lagi perjalanan mereka untuk menentukan siapakah yang akan layakkan diri pergi ke peringkat berikutnya. Juga kita nampak pasukan Monster Vicious memberikan saingan yang agak sengit juga. Ya, sangat-sangat sengit daripada mereka. Tapi untuk perlawanan kali ini semestinya akan jadi lagi sengit sebab Rejasni dah angkat dia punya tangan sebelah. Rejasni ni dia mungkin ada masalah yang perlu untuk diselesaikan terlebih dahulu. Tapi kita lihatkan daripada segi match yang pertama bagaimana Leonie berkali-kali kita nampak dia punya grok setup dia sangat-sangat baik. Ya, sangat-sangat baik. Tapi sejauh mana baiknya penggunaan hero tersebut kita akan saksikan di pusingan yang kedua. Jadi sementara kita nak menunggulah. Kita nak menunggu mereka punya masalah teknikal ini diselesaikan. Untuk awak sendiri dalam ramai-ramai pemain lah antara Monster Visions dan juga tim Vamos, siapa yang awak rasa sepatutnya untuk pusingan pertama dia dah buat tak berapa nak okey, pusingan kedua ni patut ada step up sikit? Rasa semuanya menunjukkan performance yang baik. Juga kita nampak Uni pun bagaimana dia punya penggunaan puncher dia bagus. Jadi kalau untuk nak upgrade tu macam lebih kepada mereka punya team fight lah. Tapi saya suka untuk lihatkan Zon, walaupun Chibi dah hilang, dah tak ada retry dah, dia dapat turtle, dia dapat lot dengan dia punya avatar of the Guardian. Dia dapat turtle, lepas tu dia dapat lot 2 kali. Itu bukan benda mudah sebabkan Uni pada retribution. Jadi berkali-kali Zon lakukan perkara tersebut. Bagus. Okey, kita dah nampak tanda-tandanya. Oi, senyum lebar muka Amoy.
Amboy dia awak cakap Awak cakap Amboy dia. Sambung. Okay. Baiklah, kita akan saksikan perlawanan untuk pusingan yang kedua antara pasukan Monster Vicious dan juga Team Vamos. Untuk pasukan Monster Vicious kali ini perlu untuk menyamakan kedudukan mereka. Namun untuk Team Vamos boleh mencari satu mata kemenangan lagi untuk mereka berada di posisi yang selesa. Tepat sekali bagaimana Kang recall yang ditekan-tekan. Tadi saya dah nampak punya penonton. Dia punya apa benda kad tu. Jangan nekan-nekan. Oh, jangan nekan-nekan. Mungkin jangan nekan-nekan daripada segi recall ataupun tidak, tetapi tetap akan menekan sebab itulah habit ataupun tabiat dia sendiri. Tapi bagaimana dekat awal permainan buat waktu ini di bahagian goal lane, Xbox yang akan berhadapan dengan Kimi sebenarnya. Ya, kali ni untuk kita saksikan dekat bahagian gol. Tadi Steve predict kalau Valentina ni akan main dekat bahagian gol untuk berhadapan dengan Xbox. Tapi kali ni untuk nak lagi selesa, sememangnya antara pilihan yang bijak juga. Kita dah pernah nampak Kimi sebelum ni digunakan dekat bahagian gol oleh pasukan lain. Tapi kali ni kita nak tengok macam mana Team Vamos nak aplikasikan penggunaan Kimi dekat bahagian gol. Adakah akan memberikan impak yang besar untuk Natco memastikan lane dia tak ada masalah dan rotasi juga boleh dilakukan dengan kadar segera. Ya, lihat bagaimana dekat bahagian early game. Sudah tentu Natco mudah sebenarnya untuk melakukan clearance. Kalau dia punya passive dah penuh, itu lagi mudah. Juga bukan saja clearance, damage poking pun boleh saja untuk diberikan kepada Raf di fasa awal permainan ini. Namun kita lihatkan bagaimana Uni gunakan peluang ini untuk dapatkan dia punya level 4 terlebih dahulu. Dekat bahagian early game, mana Momo yang menggunakan apa-apa akan berhadapan dengan Gorgeous dengan Ruby setakat ini. Okey, keadaan sebenarnya jadi agak pasif, lebih perlahan disebabkan oleh permainan sekarang ni. Mereka juga tak ada masalah besar sangat nak lakukan rotasi sebab kita bermain dalam map Expanding River. Jadi untuk mereka bergerak terus ke arah turtle yang pertama mungkin tak jadi isu yang terlalu besar. Jadi untuk kedua pasukan, mereka nak lakukan clean wave juga tak ada masalah. Mereka nak kejar juga dekat posisi turtle ataupun nak dapatkan objektif juga tak jadi isu. Ya, Turtle telah pun mula muncul di mana Zon yang dah pun berada di kawasan berdekatan buat waktu ini. Uni juga mendapatkan segala informasi terlebih dahulu. Mana sekarang ini Momo juga dah pun bersedia lompat terus dengan dia punya Brave Fighter tanpa dengan Zilo. Tapi Leonie kali ini dia dapatkan Turtle. Cantiklah Momo berjaya untuk mendapatkan first blood. Chibi yang menjadi mangsa yang pertama. Tapi last sanity Natco begitu menyakitkan sekali. Momo hampir saja untuk dijadikan mangsa. Avatar Brigadier terkena kepada dua orang pemain. Momo ditumbangkan, Uni juga hilang. Dua gugur untuk pasukan Monster Vicious. Seimbang sebenarnya. Seimbang tapi dimenangi oleh pasukan Monster Vicious apabila mereka berjaya dapatkan turtle yang pertama. Pembukaan permainan yang agak baik daripada pasukan Monster Vicious, terutama daripada sudut macam mana mereka nak lakukan kawalan teamfight. Raf diasat di bahagian atas oleh Natco. Damage besar sebenarnya. Oh, terkejut. Serangan jantung daripada Bondos tiba-tiba saja sampai dengan dia punya pukulan Darkening. Dan juga Chaos Assault hilang macam tu saja. Sedangkan dia ada peluang untuk dapatkan kill tapi dia yang di-kill. Kali ini agak sukar lah situasi. Namun begitu masih lagi berada di fasa permainan. Ini baru masuk minit yang ketiga. Jadi ada lagi ruang untuk pasukan Monster Vicious maupun pasukan daripada Team Vamos untuk memastikan yang langkah mereka tak memberikan impak yang buruk. Tapi turtle yang pertama sebentar tadi didapatkan oleh pasukan Monster Vicious. Mungkin kita akan saksikan susulan macam mana pergerakan daripada Team Vamos ini untuk mula butuh ke arah. Sama ada mereka nak tutup ruang dekat bahagian atas ataupun mereka nak pastikan yang Momo tak terlalu selesa untuk melakukan zoning out kepada pemain mereka sendiri. Cumanya kalau dekat situasi turtle yang kedua, Team Vamos berada di posisi yang lebih selesa. Mereka berjaya untuk pastikan yang Gorgeous. Oh, tapi Momo berjaya untuk dapatkan Gorgeous di bahagian bawah. Saya baru petik nama Gorgeous. Ya, bila kita petik je memang dia akan tertumbang. Bagaimana sekarang ini Leonie tumpuan akan diberikan bersama dengan Shadow Kill. Cantik sebenarnya Global punya follow up. Chibi berjaya untuk mendapatkan Leonie terlebih dahulu. Bukan satu tapi dua. Natco dapatkan mundur semula. Dua gugur untuk Monster Vicious. 4 kill. Penyamaan dengan pasukan Monster Vicious. Tapi untuk Team Vamos, ini adalah satu ruang yang cukup baik juga untuk mereka kalau nak memberikan fokus kepada turtle yang kedua. Memandangkan di turtle yang pertama, mereka tidak berjaya untuk dapatkan dan membenarkan untuk Monster Vicious berada di posisi yang selesa. Kali ini mungkin ada ruang untuk Team Vamos tutup sedikit sebanyak pergerakan yang fleksibel dan juga agresif. Baik pada pasukan Monster Vicious maupun Team Vamos. Tarikan mula dilakukan oleh Zon. Mula memanggil rakan seperjuangan yang lain untuk mula dapatkan turtle yang kedua. Tapi Leonie juga tidak ingin mengalah. Menunggu barisan pemain pasukan Monster Vicious untuk menghampiri kedudukan turtle yang kedua ini. Tadi dia boleh buat, kali ini dia boleh buat lagi. Gorgeous adalah tumpuan utama. Uni berjaya untuk mendapatkan momen tersebut.
Zon nyawanya begitu rendah sekali. Lihat bagaimana Momo akan diberi ketumpuan oleh Chibi dengan penggunaan Shadow Kill. Clockun berjaya untuk mendapatkan Momo. Leoni akan jadikan mangsa. Batu tak batu hilang juga. Tapi bonus masuk. Ada million Chibi dapat turtle. Bonus. Cuba memberikan diri flicker daripada Narco. Hilang juga dia double kill untuk Narco. Tapi Clockun dia tak nak balik. Dia ada last infinity. Dia macam nak masuk. Tapi Clockun ada bantuan daripada Chibi juga. Namun bersabarlah sebentar wahai Clockun. Ada dua last infinity. Mana yang original tak tahu. Tapi sekarang ini Raf. Nyawanya rendah sangat. Raf flicker tapi tak sempat. Tetap akan tumbang. Namun Momo tak sempat untuk dapatkan Chibi. Sedikit perlahan Prime Devils Fighter. Laju kuat Shadow daripada Chibi. Agresif gameplay yang ditunjukkan oleh kedua pasukan. Kita akan tengok balik dalam instant replay apa yang berlaku dalam permainan sebentar tadi. Pembukaan teamfight dilakukan oleh Uni daripada pasukan Monster Vicious. Kemudiannya ada lagi follow up damage daripada pasukan Monster Vicious. Apabila Chibi mula untuk lakukan serangan bersama dengan follow up damage daripada Clockun, itu membenarkan untuk tim Vamos cuba untuk seimbangkan balik keadaan. Meskipun turtle yang kedua berjaya untuk didapatkan oleh tim Vamos, kita juga boleh nampak bagaimana Natco dekat bahagian hadapan. Dia melakukan satu pergerakan lagi agresif. Dapatkan lagi dua pemain daripada pasukan Monster Vicious. Dan itu adalah kemenangan yang agak besar juga. Dan menyebabkan kali ini tim Vamos perbezaan 1,000 gol dengan pasukan Monster Vicious. Ya, tadi Monster Vicious lead sekejap tapi taklah lead yang besar. Hanya sedikit sahaja. Tapi Vamos akan dapatkan lead semula sekarang ini. Berdominasi ke atas Land of Dawn. Bagaimana 6 minit waktu perlawanan. Tim Vamos mempunyai 8 kill sekarang ini. Berbalas dengan 6 untuk pasukan Monster Vicious. Chiwi terpaksa gunakan Quad Shadow untuk melarikan diri. Sebab Leoni ni, kalau ada follow up, dia akan sondol saja mana-mana pemain yang berada dekat depan dia. Okey, tapi untuk Rap yang kali ini cuba untuk memancing beberapa kali untuk mendapatkan Natco, tapi bukanlah satu angkapan yang mudah. Untuk pasukan Monster Vicious, tapi dekat bahagian bawah Uni dan juga Momo diasak berterusan oleh Chibi. Nyawa yang rendah dengan begitu pantas. Tapi untuk pasukan Monster Vicious, mereka masih lagi berada di posisi yang boleh untuk melakukan keterbalikan situasi ke atas pemain tim Vamos. Cumanya posisi mereka kena dijaga macam mana mereka nak pastikan team fight itu dimenangi. Sebab kita dah nampak beberapa kali war tersebut, mereka berjaya untuk mulakan setup ke atas pemain tim Vamos. Tapi kemudiannya, nampak macam agak sedikit perlahan dan follow up damage mereka jadi lambat sedikit, membenarkan untuk tim Vamos terbalikkan semula keadaan tersebut. Sebab nampak berkali-kali mereka fokus kepada Gorgeous terlebih dahulu. Natco kali ini adalah tumpuannya. Natco nyawa rendah, flicker digunakan tetapi tak kena belakang pada Natco. Namun mangsa kepada Raf sekarang ini. Tetapi pertarungan akan terus dilaksanakan. Devil Fighter pun digunakan oleh Momo. Turtle yang akan diberi ketumpuan. Bonus masuk daripada belakang Chibi. Sempat tekan Nogi Shadow Kill. Kali ini Chibi nyawa begitu rendah sekali. Tapi Uni peroleh Turtle juga dapatkan Chibi. Mereka perlu untuk undurkan diri. Tapi bonus nyawanya sangat-sangat rendah. Uni masih lagi ada. Boleh masuk balik. Dia mungkin tunggu cooldown puncher. Namun dia cakap apa? Sabarlah. Dia dapat Turtle balik. Menghalau terus pemain daripada pasukan Monster Vicious. Tapi turtle yang terakhir berjaya untuk dikunci oleh pasukan Monster Vicious supaya mereka masih lagi berada di posisi yang seimbang dengan tim Vamos meskipun kehilangan beberapa orang pemain. Dekat bahagian bawah Uni cuba untuk menjarakkan sedikit sebanyak kedudukan supaya tidak ditangkap oleh tim Vamos. Minit yang ke-8 agak selesa juga untuk tim Vamos dan juga Monster Vicious. Tak adalah begitu ketara sangat permainan mereka. Kita akan tengok balik dalam instant replay tadi apa yang berlaku. Sekali lagi, team fight dimulakan oleh pasukan Monster Vicious. Kita boleh tengok macam mana mereka cuba untuk dapatkan pemain. Tapi kemudiannya, tim Vamos lebih bijak untuk pastikan yang pasukan Monster Vicious tak jadi masalah besar sangat untuk mereka. Dan follow up damage daripada tim Vamos lebih kemas. Untuk pasukan Monster Vicious, kalau kita tengok pun dah 2 kali, 3 kali sebenarnya dalam permainan ini, team fight mereka huru-hara dan menyebabkan tim Vamos mudah untuk dapatkan satu persatu pemain mereka. Meskipun turtle yang terakhir berjaya untuk dikunci. Sikit saja lagi sebenarnya untuk Natco didapatkan. Last Infinity Flicker tak kena pula. Tapi Momo dah lompat. Natco baru sebut nama dia hilang pula. Mega kill diberikan. Zone kali ini akan diberikan tumpuan tetapi bye-bye. Dia ada Avatar of the Guardian. Boleh saja lari daripada para pemain pasukan Monster Vicious. Menara dekat bahagian bawah akan diberikan fokus. Hancur menara ini. Negara di bahagian bawah berjaya untuk dipecahkan oleh pasukan Monster Vicious. Namun untuk tim Vamos di posisi sekarang ini mereka cuba sehabis baik untuk dapatkan objektif. Tapi pasukan Monster Vicious mereka tahu fokus mereka adalah untuk pastikan menara berjaya untuk didapatkan dan objektif yang perlu untuk dikejar selain nak fokus kepada kill. Sebab kita tahu permainan ini adalah untuk fokus kepada kristal dipecahkan terlebih dahulu sebelum nak fokus kepada benda lain. Jadi untuk Leoni perlu mainkan tanggungjawab dengan cukup besar, membuka vision yang lebih luas untuk pasukan Monster Vicious terutamanya apabila lot yang pertama akan dibangkitkan di bahagian bawah sekarang.
Ya, Lord dah pun mula bangkit. Tengah tunggu je dekat sungai Land of Dawn buat waktu ini. 9 minit sudah waktu permainan kita. Lihat bagaimana Leonie terus rotasi laksanakan ke bahagian yang lain. Mendapatkan segala informasi terlebih dahulu. Berkali-kali kita lihatkan Momo dia terus fokus pergi ke bahagian backline. Dia menghalang backline untuk masuk ke dalam team fight dengan adanya penggunaan Baron Spider tersebut. Tetapi sekarang ini Raf cuba untuk melakukan kiting terlebih dahulu. Peluang yang terbaik untuk mula masuk. Lord mula ditarik oleh pasukan Monster Vicious. Tim Vamos mengintai peluang. Jikalau ada pemain daripada pasukan Monster Vicious mungkin boleh ditamatkan terlebih dahulu. Namun begitu, Lord pada kali ini seolah-olah menjadi satu perkara yang mungkin akan jadi mudah untuk pasukan Monster Vicious kalau pemegang retribution mereka tidak tersasar untuk menekan butang tersebut. Tapi untuk tim Vamos, kita juga perlu ingat yang bahawa mereka merupakan antara pasukan yang ada lebih daripada satu pemegang retribution. Jadi ini akan satu perkara yang sukar untuk mereka mulakan team fight di kedudukan Lord. Ya, kita kena tengok bagaimana Gorgeous tarik dua orang pemain Chibi. Kali ini retribution dia kena perform daripada tadi asyik zone dia yang dapat. Tengok Uni berjaya untuk dapatkan Lord yang pertama untuk pasukan Monster Vicious. Tapi mereka tidak memaksa untuk melaksanakan pertarungan. Bertenang, relax dulu, dah dapat Lord. Pulang semula ke pangkuan base, isi semula nyawa yang diperlukan. Lord pertama adalah milik pasukan Monster Vicious. Kemenangan daripada sudut Lord sebentar tadi berjaya untuk didapatkan oleh pasukan Monster Vicious. Tapi tim Vamos juga mereka tidak ingin mengambil risiko apabila mereka tak berjaya untuk dapatkan Lord. Seharusnya kali ini mereka berada di posisi yang bertahan menunggu pasukan Monster Vicious untuk memberikan serangan yang seterusnya. Sekarang ini Lord yang pertama berada di bahagian bawah untuk pasukan Monster Vicious. Akankah ada serangan yang cuba untuk dilakukan oleh tim Vamos di bahagian tengah? Oh, lihat bagaimana satu orang. Itu adalah sasaran yang sepatutnya. Natko akan hilang bonus berjaya untuk mendapatkan pemain tersebut. Tapi kali ini Raf akan ditekan. Ada Flicker boleh lari. Tapi Klokun hilang. Uni dapatkan satu. Unstoppable untuk Uni. Momo bermain seorang-seorang dekat bahagian belakang. Menghalang 3 orang pemain. Tapi Uni nasib baik. Nasib baik dia dapat elak ammo pendek daripada Gorgeous. Tapi Chibi masuk semula. Dengan adanya Ogi Shadow Kill. Adik Kuat Shadow boleh patah balik. No problem. Lord di bahagian bawah untuk pasukan Monster Vicious. Ini mungkin akan jadi satu pergerakan yang lagi selesa untuk pasukan mereka. Jikalau inhibitor tarik bahagian bawah ini berjaya untuk dipecahkan. Namun pertahanan daripada tim Vamos masih lagi sehabis baik mereka untuk menjaga inhibitor tarik ini daripada didapatkan oleh pasukan Monster Vicious. Tapi untuk pasukan Monster Vicious mereka dah berjaya untuk memecahkan kesemua tarik yang berada bahagian luar. Namun sekarang ini tim Vamos, macam mana mereka nak selesaikan keadaan sekarang ini memandangkan pasukan Monster Vicious dah berjaya untuk meluaskan kawasan keselesaan mereka untuk bergerak ke arah tim Vamos. Ya, tengok tim Monster Vicious sekarang ini. Mereka mendahului dari segi ekonomi. Dah berbeza 3,600 gol sekarang ini. Bukanlah satu perbezaan yang agak besar tapi bolehlah lebih kurang. Tapi sekarang ni macam mana kita lihatkan, kalau mereka Monster Vicious fokus kepada Gorgeous dulu, mereka akan tewas ke dalam team fight. Tapi dah berkali-kali mereka fokus kepada Natko dan juga Klokun dulu. Damage dealer untuk pasukan Vamos. Itu sebab mengapa berkali-kali pasukan Monster Vicious dah dapatkan kemenangan di dalam team fight tersebut. Sebabkan damage yang sangat-sangat besar mampu untuk dikeluarkan oleh Natko. Okey, mesok pula kau. Masuk minit yang ke-13. Saya nak salah sebut sebenarnya tapi tak apa, biarkan je. Untuk pasukan Monster Vicious dah berjaya untuk berada di situasi yang selesa. Ini sepatutnya jadikan sebagai satu batu loncatan lah untuk mereka. Kekalkan permainan positif tapi Chibi mula masuk. Oh, dia ni hampir saja untuk tumbang. Tetapi tak ada yang tumbang, mereka akan berpatah balik. Sebab pertahanan yang perlu untuk dilaksanakan terlebih dahulu. Di mana Lord yang berikutnya akan mula muncul lebih kurang 10 saat saja lagi. 10 saat sahaja lagi sebelum Lord yang kedua. Tim Vamos nampaknya akan mula lakukan pergerakan yang agresif nak dapatkan pemain pasukan Monster Vicious. Lord dah mula bangkit. Tapi pasukan daripada Monster Vicious dan juga tim Vamos masing-masing masih lagi menunggu masa yang bersesuaian untuk memastikan yang posisi Lord ini berjaya untuk dapat oleh mereka. Minit yang ke-14, tim Vamos masih lagi mencuba bersama-sama dengan ahli pasukan Monster Vicious. Ada Raf yang berada bagi harapan. Cuba untuk pastikan situasi sekarang ini boleh dikunci oleh pasukan Monster Vicious. Dekat bahagian belakang ada percubaan lompatan daripada Momo. Momo fokus terlebih dahulu ke arah Klokun. Tapi bagaimana Lord hampir-hampir hilang. Uni berjaya untuk dapatkan Lord tersebut. Dihalang zoning baik daripada MV. Kali ini Gorgeous nyawa rendah. Itulah mangsanya. Tapi macam mereka nak paksa pertarungan ini. Leonie mendarah badan. Sebab apa? Sebab dia batu. Tapi dia tadah je lah. Namun mereka perlu untuk pulang terlebih dahulu. Lord dah dapat. Gunakan Lord ini dengan sebaik-baiknya untuk mereka nak peroleh inhibitor turret.
satu persatu target yang cuba untuk difokuskan oleh pasukan Monster Vicious. Lot yang kedua dah mula bangkit di bahagian bawah. Mungkin kali ini kita akan saksikan fokus mereka adalah untuk memecahkan inhibitor turret. Sama ada di bahagian atas, tengah maupun bawah. Semestinya bila ada tambahan satu manpower dengan adanya Lord, ini akan jadi satu perkara yang lebih baik untuk pasukan Monster Vicious kalau mereka nak bergerak secara 3 lane push. Oh ni, jangan buat gerakan tambahan sebab tadi agak bahaya. Nasib baik tak tahu Kara akan datang ini dilaksanakan. Ogi Shadow Kill telah pun digunakan. Melarikan diri, hanya melakukan zoning sahaja dengan penggunaan Ogi Shadow Kill tersebut. Tapi Lord ada dekat bahagian bawah. Dekat bahagian bawah masih lagi ada Lord yang belum dijatuhkan oleh tim Vamos. Monster Vicious mengintai peluang mereka. Jikalau ada mana-mana terselit sikit ruang untuk mereka memberikan serangan yang seterusnya kepada tim Vamos. Momo dah mula tunjukkan muka di bahagian hadapan. Momo dah lompat masuk, tarikan kepada Leoni terlebih dahulu. Leoni cantik! Zon dua orang pemain dan go! Berjaya tutup makan Leoni terlebih dahulu. Tapi Zon lompat melarikan diri. Uni dekat belakang, master kill untuk Uni. Tapi Uni dah jadi mangsa, tapi Kristal berjaya didapatkan Monster Vicious. Mereka terus menyamakan kedudukan. Penjamaan mata kemenangan antara pasukan Monster Vicious dan juga tim Vamos membuktikan yang pasukan Monster Vicious masih lagi ada cara bagaimana mereka nak reset dalam permainan. Satu mata kemenangan untuk kedua-dua pasukan. Sekarang ini mereka perlu untuk kejar lagi 2 mata kemenangan lagi. Daripada best of 5, kali ini berada di posisi best of 3. Sama ada untuk pasukan Monster Vicious ataupun tim Vamos. Kita nak tahu apakah sebenarnya yang perlu untuk dilakukan mereka, terutamanya untuk tim Vamos. Apa yang jadi sehingga pusingan yang kedua berjaya untuk Monster Vicious menyamakan kedudukan. Ya, Natko yang dikunci, yang di-lock berkali-kali apabila sebuah pertarungan berlaku. Sebab kenapa pasukan Monster Vicious mereka beraninya Uni untuk masuk dan beranilah mereka untuk bergerak dengan lebih agresif apabila pertarungan itu berlaku. Okey, tak apalah. Kita pun dah tengok macam mana untuk pusingan yang kedua. Saya akan pas kepada segmen analisa bersama dengan para panelis kita yang tak lain tak bukan kita ada Sif dan juga Syamilo yang akan bincangkan apa yang berlaku di pusingan yang kedua.